depan Selamat parking tu. Weh, cepat tu. Aku dah lapar ni. Perut aku dah berjoget ni. Sabar tu. Tapi kita nak buat macam ni takkan nak segah terus, Mat. Segai lah. Perut aku dah berkeroncong ni. Sabar tu. Aku ada plan. Plan apa kau? Tapi kau malu sikit, Mat. Malu asal? Hai, Kak. Hai. Kak, saya nak nasi lemak, Kak. Boleh tak, Kak? Nasi lemak? Ha. Awal lagi, baru pukul 3. Tak, saya bukan beli untuk saya. Saya beli ni untuk adik saya. Untuk adik awak? Nampak ni? Adik saya. Ha, nampak adik? Nampak? Ha, saya dengan adik saya. Itu adik awak ke betul ke? Macam dah dewasa je. Tak. Dia memang macam tu. Dia slow sikit. Yeah. Ha. Orang Kedil ke? Ha, dia macam tu. Orang Kedil? Ni kau nak nasi lemak apa ni? Ha, Kak, nampak? Dia kata tak nak. Dia nak nasi lemak ayam pandan. Tadi dia geleng? Tak. Dia nak nasi lemak ayam pandan. Saya faham. Saya abang dia ke akak ni? Okey. Ha. Tahu tak adalah. Sekarang ni customer banyak menguji kesabaran akak. Kan? Macam-macam. Tak ada yang kak. Sedap. Lama lah. Macam-macam. Lapar aku. Apa? Tak ada apa. Cepat kak, saya ayam pandan. Okay, tadi nak ayam apa Ayam pandan. Ayam pandan Boleh. Cepat sikit kak. Adik saya dah lapar ni. Ya ke? Adik awak lapar ke? Tengok. Awak yang lapar? Adik saya ni dah lapar ni. Adik awak lapar? Sian. Tapi tengok macam awak yang lapar. Cepat sikit kak, Orang tengok ni kak. Orang tengok. Kenapa? Awak takut orang tengok Tak. Biasalah kak. Saya takut orang fikir bukan je. Kenapa pula nak fikir bukan kan adik awak yang nak? Tak adalah. Biasalah kak orang. Oh, adik nak makan ayam pandan Tengok adik saya. Ya. Tengok ni. Adik nak makan Bukan abang nak makan Tak. Cepat kak. Okey. Okey dah. Okey kak. Okey, gerak dulu kak. Terima kasih. Eh. Sedap ke?